What if kalau tiba-tiba satu hari korang dapat inherit satu bisnes yang haram yang selama ni korang tak pernah tahu pun bisnes tu wujud. Itu yang jadi dekat dalam cerita A Shop for Killers. Masa awal-awal aku tengok dia punya poster dengan dia punya tajuk cerita ni, aku ingatkan cerita ni cerita lawak. Tapi tak, cerita ni action drama. Cerita ni mengisahkan pasal kehidupan Jong Jian lepas dia kehilangan mak ayah dia masa umur dia 7 tahun. Pakcik dia Jong Jin Man yang take over untuk jaga dia. Sampailah satu hari tu dia call pakcik dia untuk minta tolong, tapi yang jawab call dia tu adalah polis. And polis tu bagi tahu pakcik dia ni dah tak ada sebab ambil nyawa sendiri. Disebabkan Jian ni adalah satu-satunya waris yang ada, so Jian ni terpaksa mewarisi bisnes yang pakcik dia run selama ni. Bila orang dah tahu yang pakcik dia ni dah tak ada and orang tahu yang Jian ni dah take over bisnes pakcik dia ni, customer pakcik dia ni start buru dia pula. Start dari sinilah si Jian ni kena cari jalan macam mana dia nak survive, and dalam masa yang sama dia nak bongkar siapa sebenarnya pakcik dia ni. Apa yang aku suka dekat cerita ni, first dia punya action lah. Aku boleh consider action dia ni best juga. Walaupun action pack dia tu tak padat, tapi dia punya action style tu jenis yang gritty tau. So jenis yang darah mancut sana sini. Pada aku premis cerita ni memang dah mantap dah. Cuma pace dia aku rasa dia slow sikit. Mungkin sebab aku bukan yang jenis kaki lain drama. Cuma yang aku tak berapa suka dengan cerita ni dia jenis yang non-linear storytelling. Means cerita ni penuh dengan flashback. Yang ini tak ada masalah. Yang jadi masalah repeated scene. Maksudnya dia start dengan scene A, lepas tu dia flashback, lepas tu dia repeat balik scene A. Patutnya scene A yang kedua tu dia boleh je skip. Tu je lah yang aku rasa crucial. Siapa yang minat layan drama action ataupun crime, korang boleh layan cerita ni, ada dekat Disney Plus Hotstar.